manusia mesti ada kelemahan masing-masing. Tak boleh kata suami saya tak guna, tak ada gunanya. Suami pun kalau kata isteri saya tak guna, tak ada gunanya. Kadang-kadang berlupa. Isteri kita masak, muka yang tahun lah. Satu hari isteri dah masak. Dia lupa yang 25 tahun tu. Hari tu dia fikir. Dah masak 40 tahun. Basuh pinggan dah 40 tahun. Hari itu dia lupa basuh pinggan. Itu yang dibaca. Suami pun begitu. Isteri. Suami dah hari-hari beli bedak mahal-mahal. 40 tahun dia bedak. Hari itu dia dia beli bedak. Kuti kurang aja. Dia sudah lupa. Apa nama? Budi baik. Sebab dia pulih itu benar. Wa'idha aktar ahlihan nisa. Qila yakuna qala yakuna ihsan. Aku diperlihatkan api neraka. Tiba-tiba banyak komunitas ditanya lagi, kenapa kufur mereka? Tak, dia lupakan budi baik suaminya. Jadi isteri ni, kalau suami dah hari-hari berniaga itu, sehari tak beli, malah adalah kata orang pun. Dan sebut tak pernah langsung cabang beli benda yang mahal. Tak pernah bagi duit langsung. Hari itu tak bagi. Dia lupa. Jadi maknanya itu sebabnya kita ni ada masa bertunang. Ada masa dia. Waktu tunang tu, nak tahu sikit perangai dia. Perangai dia. Jadi jenis suami itu malas. Jenis malas. Dia makan, tak masuk ingat makan. Kalau malam ni kan berkabur lah. Suami yang jadi, dia masuk. Sama dengan anak nangis tengah malam. Anak nangis tengah malam, suami ni terdekat, pekak dari ulang ni. Oh, dia tak pekak. Dia lagi pekak. Sebenarnya suami tak boleh malam. Anak nangis bukan satu. Dia terlalu sabar. Lagi malam tak sabar tidur. Sebenarnya kan sabar, pemalas nak mampus. Ayo, tu kita suruh ini kepada isteri, saudara, hidup rumah tenang. Jangan marah-marah. Suami balik lambat sikit, senyum saja. Ini cantik. Ni lambat sikit, balik, marah. Cepat balik, marah. Suami begitu, lambat masak, marah. Cepat masak, marah. Tanya marah. Abang makan tak? Tanya angkat je lah. Kami. Besok dia tak tanya. Yang penting disuruh pulang. Sebenarnya memang ada kajian. Para suami ini sebenarnya takutkan isteri mata di sini. Satu hati takut. Perempuan tak tahu. Perempuan tak tahu sebenarnya. Tapi ceritakan dulu. Terus saja sini. Habis semua itu takut dan bersilakan. Raja-raja pun takut. Akhirnya raja cari siapa yang berani nak ambil ilmu dia. Panggil susah dia. Bertanya sikit. Awak ni berani kata orang isteri. Tuan pun saya kata dulu. Tak perlu terpanggil semua rakyat. Siapa yang berani kita ambil ilmu dia. Panggil semua rakyat. Siapa yang berani dengan isteri, betul ini. Kanan. Seorang lelaki yang berani. Tuan Guru panggil dia menghadap saya. Nak ambil ilmu sikit. Pakcik, Tuan Guru panggil menghadap. Ustaz nak panggil sikit. Mana boleh dia kata? Dia tak tunggu saya. Cepat dia. Dia panggil. Haji berlawan ni. Tuan Guru datang. Nak tanya sikit. Pakcik berani dengan isterinya. Saya pun takut. Jawab kat belakang ni, saya kena paksa pun isteri. Siapa yang tak pernah dukul, berdiri. Siapa yang tak pernah dukul, duduk. Ada seorang diri. Sambil dia pukul lagi. Seorang duduk. Ini kita nak pukul. Pakcik ni tak pernah kena pukul ke? Iya lagi kena pukul. Yang duduk, pasal. Saya semua kena diri. Saya kena pukul jantung tak boleh diri.
Habis itu balik. Jadi maknanya sakinah. Itu sebabnya apa nak kata? Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at atau kama qala. Orang perempuan itu apa boleh cukup sembahyang 5 waktu, puasa pun cukup, taat bersuami pun okey, dia boleh masuk syurga mana-mana pintu dia dah pergi. Itu kena senang bukan masuk syurga. Sembahyang cukup, puasa cukup, taat pun. Dari mana ni? Ketaatan itu mempunyai beberapa peringkat. Ada peringkat tinggi, rendah. Di zaman Nabi pesan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, cuba kau ziarah seorang ahli syurga perempuan. Peringkat syurga itu duduklah perempuan. Suami tak ada. Suami perempuan itu tak ada. Akhirnya perempuan masuk sini. Lama lagi dia berdoa. Fatimah bertanya, ya Allah, soleh-soleh ini apa? Saya soleh ini untuk nak menyambut kepulangan suami saya yang sekejap lagi. Yang nampak muka saya cantik. Saya nak menguntungkan senyum. Ini ais jujur. Ais jujur ni naik rumah berpuluhkan terus. Kerana dia dah hasil bekerja di padang pasir. Berhubungan terus. Tongkat ni saya serahkan kepada dia untuk pukul saya kalau saya tak layan sebaik-baik. Itu panjang. Pertama, bersolid dia. Pasal apa? Nak menunggu ketibaan suami. Maknanya besar perempuan. Suami nak balik. Solid perempuan. Terbalik. Di keluar rumah, bukan main solid. 4 kaki benar. Rumah tak. Rumah bawah. Bedak-bedak sejuk. Macam wayang kini ni. Lain kali standby ke dapur. Assalamualaikum. Spray dulu. Saya cakap, baik korang tak. Jadi mana wah, pakai baju balik. Baju pun buruk. Dan tak pakai baju lawan. Keluar rumah, mana tak baju lawan? Serius tak? Ini sekarang. Suami pun balik rumah. Tak layak pun. Tak jaga pada masuk. Lama kita cek. Belum dia pun tak jaga. Dia dapat berpul. Orang lelaki pun begitu juga. Dia tak jaga. Kan? Mistahil pun tak. Dia tidur dalam terintang dalam rumah tu. Oh, dalam dia terintang. Si tengok ada teruk. Jadi pun naik ke rumah, terus bagi ICU. Nak mengajar itu. Suami balik, standby. Dan 20 tahun kali, dia tahu benda SKP ke, KPO, tahu dia tanya, balik. Bang nak dengar apa bang? Maaf saja. Dan 20 tahun kalau tak kecil. Suami jadi bensin kan.